Korang tahu tak EX5? EX5 sekarang ni tak ada production dah. No way. Ini motor dia yang pengganti untuk EX5. Saya bagi korang tengok dulu. Nama dia Aveta DY115. Bukan 90 tau. 90 so tak ada keluar. Saya bagi korang tengok dulu. Bentuknya kan ini macam Honda EF5 dulu. Sekarang ni ramai orang dia cari EF5. Tapi ini pengganti EF5. Korang tengok bentuk dia kan macam Honda EX5. Motor moped yang paling murah dalam market ini, tak sampai 4,000. Harga on the road. CC dia 113 cc. Motor ni pakai carburetor, ada 4 speed. Kita masih pakai analog. Ini bukan pakai digital sebab ini standard version saja. Depan masih pakai mentok. Signal depan LED. Lampu belakang pakai mentok. Signal belakang pakai LED. Minyak tank petrol ada 4.2 liter, lagi besar daripada EX5 carburetor, hanya 3.7 liter saja. Okey, motor ni dia pakai eco dan ada kickstarter. Kickstarter dalam zaman ni memang sangat susah dapat. Motor ni ada. Motor ni datang dengan USB charger. Okey, ada Type A dan Type C. Jangan main-main tau. Okey, belah kiri ada compartment boleh letak barang macam handphone. Okey, saya letak dalam. Nampak? Tapi tak ada penutup. Jadi kalau hujan bahayalah. Dia ada risiko masuk air. Motor ni sangat ringan saja. Hanya 91 kg. Korang tengok. Tolak motor 2 jari. Kelebihan DY115 ni, mestilah harga dia murah. Yang keduanya, motor ni pakai carburetor. Yang ketiga, design ni macam EX5. Ramai sekarang ni datang kedai saya, dia cari EF5. Saya cakap EF5 so tak ada keluar. Tak ada dalam production. Jadi kalau nak beli EF5, ini beli motor ni. Kekurangan motor ni tak sesuai lah untuk jalan jauh. Dengan harga ni, korang harap apa? Hasil apa? Untuk pendapat saya, kalau korang nak jimat, nak cuma pergi surau saja ataupun nak pergi mamak, ini motor sesuai untuk korang. Kalau korang nak datang tengok motor, datang kedai saya dekat Jalan Bersera, sebelah Public Bank Haja. Kita jumpa nanti. See you guys.